Besar ni, zikir ni besar. Zikir ni cukup besar. Nabi Ibrahim ajak dekat umat Nabi Muhammad zikir ni. Nabi Ibrahim ajar kepada umat Nabi Muhammad zikir ini. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, bagi tahu umat kamu, dalam syurga ada banyak tanah kosong, hijau, kosong, jauh mata memandang. Adalah yang kawasan pokok-pokok lah, ada kawasan yang kosong. Tanaman dan pepohon di situ ialah setiap kali seseorang itu sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah Ta'ala akan tanam sebatang pohon untuknya di dalam syurga. Tuan-tuan, kalau satu orang tu rajin sebut subhanallah walhamdulillah, sehari dia sebut 100 kali, pokok dia ada sehari 100, 10 tahun ada berapa juta pokok dia dalam syurga. Kalau pokok dia ada dalam syurga, takkan tuan nak duduk dalam neraka? Kalau ada jutaan pohon dia di dalam syurga, takkan tuan dia Tuhan campak dalam neraka? Logiknya dia ahli syurga lah. Sebab zikir ni tuan-tuan, orang munafik takkan berzikir banyak. Orang munafik takkan boleh berzikir banyak. Wala yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik dia zikir, tapi dia tak boleh zikir banyak. Dia tak boleh nak buat subhanallah 1000 kali. Dia tak boleh nak buat selawat 1000 kali. Dia tak boleh nak buat la ilaha illallah 1000 kali. Dia takkan mampu buat zikir-zikir ni sampai 1000 sampai banyak. Cara nak kenal diri kita Allah selamat daripada munafik ataupun tidak.